Sebenarnya banyak company-company besar yang tidak membayar secara adil kepada pekerja, pekebun, petani. Jadi mana-mana syarikat yang mengamalkan fair trade ni dia akan bagi sertifikat. Selain daripada award kan, Coffee Star dapat. Coffee Star ni juga selalu war-warkan fair trade kan. Selain daripada UNGC tadi tu, fair trade pula, macam-macam lagi ya Coffee Star ni ada. Jadi apa itu fair trade? Fair trade ni sebenarnya sama macam UNGC, dia satu badan international. Diorang ni akan bagi sertifikat kepada syarikat yang mengamalkan dasar fair lah, fair maksudnya adil. So kalau dalam bidang kopi ni tu, dan of course dia orang akan check lah betul ke tak kan. Contohnya macam bayar gaji petani. Kebanyakan diorang ni bayar sangat-sangat murah dan menyebabkan petani kekal miskin. Padahal kopi dijual dengan harga yang mahal. Kan kita tengoklah satu cawan dah berapa. Betul tak? Tetapi company yang ada fair trade ni, mereka bayar dengan harga yang setimpal, yang sesuai dengan usaha mereka dan sesuai dengan apa yang dihasilkan. So macam kita dekat Coffee Star ni memang kita menjagalah benda-benda ni dari dulu lagi, daripada zaman universiti, the CEO itself memang sangat menjaga kelestarian alam, berkenaan dengan fair. That's why kita punya gaji pekerja pun kita cuba bagi lebih daripada kadar minimum.